Ada naik rekod? Betul, naik. Boleh start Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Danish bin Hasan akan membual guru tentang profesional keguruan. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Afiq Fikri kerana sudi meluangkan masa pada saya untuk bual cikgu. Cikgu boleh terangkan sedikit latar belakang cikgu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebar sedikit mengenai diri saya. Nama saya adalah Afiq Fikri bin Muhammad. Saya merupakan seorang guru di SK Bukit Kapas kali ini. Dan untuk makluman, ini adalah sekolah yang ketiga saya sepanjang perkhidmatan saya. Saya mula menjadi guru bermula pada tahun 2014 dan lebih kurang 11 tahun saya telah menjadi guru dan setakat ini pembelajaran tahap pembelajaran saya adalah yang terkini dalam sarjana pendidikan matematik dan sekarang ini pun saya masih bertugas sebagai guru matematik di sekolah sekarang ini. Okey, itu sedikit mengenai diri saya. Oh, bagus cikgu ni. Dia ada master. Bukan senang nak sambung master kan? Okey, boleh ego sama-sama. Rasa semuanya layak insya-Allah nanti. Okey. Okey. Untuk soalan pertama lah cikgu. Bagaimanakah cikgu mendefinisikan profesional keguruan dalam konteks pendidikan masa kini? Okey, bagi pendapat saya, profesional keguruan ni adalah satu bidang profesional yang berasaskan kepada ilmu, pedagogi, psikologi dan pembangunan sasiah murid. Okey, bila sebut guru, kita kena fikirkan bahawa guru bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi dia juga sebagai pembimbing serta fasilitator dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan di dalam bilik darjah. Itulah saya fikirkan mengenai profesion keguruan dalam konteks pendidikan masa kini. Oh, kiranya benda ni arah berkait lah dengan ilmu teknologi kan? Ilmu pedagogi, psikologi kan? Ya, betul. Dan benda ni adalah sentiasa berubahlah mengikut zaman. Di mana kalau sekarang ini kita lebihkan kepada pembelajaran abad ke-21 serta agenda digital sekarang ni. Okey. Okey, untuk soalan kedua cikgu. Apakah perbezaan antara guru profesional dengan guru biasa? Okey, bila kita lihat kepada guru ni memang tidak dinafikanlah ada guru yang profesional serta ada guru yang biasa. So, kita dapat bezakan antara guru profesional dengan guru biasa. Yang pertama, kita akan lihat bahawa guru profesional ni sebenarnya dia memiliki satu komitmen di mana dia bukan sahaja memikirkan tugas hakikinya untuk mengajar tetapi dia juga adalah seorang guru untuk mendidik. Tidak kiralah dari segi di dalam kelas ataupun di luar kelas, meliputi silibus yang ada di dalam kandungan serta di luar kandungan serta semestinya teknik pengajaran yang dilakukan adalah berkesan untuk murid menguasai sesuatu yang diajar tersebut. Manakala dari segi guru biasa ini adalah mengajar mengikut apa yang ditugaskan serta tidak lebih daripada itu. So bagi saya sebagai guru kita perlulah memastikan kita adalah guru profesional di mana kita bukan sahaja ingin mengajar tetapi kita adalah seorang pendidik kepada murid-murid di sekolah. Okey. Okey, tadi kita cakap pasal perbezaan antara guru profesional dengan guru biasa. Lepas ni kita masuk dekat mengapakah proses keguruan penting dalam masyarakat? Okey, bila kita sebut
keguruan ni dia memang penting dalam masyarakat. Okey, profesion keguruan ni kita dapat lihat kerana dia sebenarnya dapat membentuk model insan yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Okey, guru sebenarnya macam saya nyatakan tadi, dia bukan sekadar mampu mendidik sebenarnya, tetapi dia juga adalah sebagai pembimbing serta ejen perubahan. Di mana kalau kita merujuk kepada teori Vygotsky, 1978 menyatakan bahawa guru sebenarnya adalah salah satu batu loncatan di mana ataupun kita panggil sebagai scaffolding di dalam zon proximal murid-murid tersebut. Di mana dengan bimbingan guru, insya-Allah murid akan lama kelamaan kurang bergantung pada guru serta dapat membuatkan tugasan dengan sendiri nanti. Oh, macam tu Okey, seterusnya, apakah cabaran utama yang cikgu hadapi dalam memastikan kualiti pembelajaran yang berkesan kiranya? Okey, memang tidak dinafikanlah. Memang sepanjang menjadi guru ini terdapat cabaran-cabaran utamalah. So saya ingin nyatakan bahawa cabaran utama kalau di sekolah yang saya hadapi sekarang ni, yang pertama adalah murid yang ramai. Apabila murid yang ramai ni, kita akan jumpa yang pertama adalah tahap kebolehan murid yang berbeza. Okey, yang keduanya, ini adalah seperti mana yang kita dapat lihat sekarang ini adalah beban guru yang meningkat. Okey, serta satu lagi adalah silibus murid yang terlalu tinggi. Okey, jadi walaupun cabaran ini ada, saya yakin sebenarnya pihak KPM sebenarnya sedang mengambil langkahlah sebenarnya untuk atasi. Cuma mungkin memerlukan sedikit masa ataupun intervensi yang tertentu nanti. Kiranya apa tu? Dia banyak faktor lah kan? Ya, betul. Okey. Bagaimanakah cikgu memastikan pentaksiran murid dilakukan secara adil, tulus? Okey, bila sebut pentaksiran ini juga sebenarnya dia adalah salah satu perkara yang masih diperdebatkanlah sekarang ini. Sebab dahulu kita menggunakan pentaksiran lebih kepada berasaskan kepada ujian, tetapi menggunakan kurikulum semakan 2017 ni ataupun dengan PPM 2017 hingga 2025 ini, kita cuba tukarkan kepada pentaksiran berasaskan sekolah. Di mana kita di sekolah rendah, kita cuba hapuskan UPSR, kita gantikan dengan PBD, kita gantikan ujian psikometri, kita ganti dengan PAJSK dan sebagainya. So, memang pentaksiran ini kita perlu nilai dengan adil lah. So, bagi pendapat saya, sebelum kita nak membuat dengan adil, seorang guru itu perlu menguasai dengan betul dahulu pentaksiran tersebut. So, bagi saya, pentaksiran ini perlu dinilai secara formatif serta sumatif. Formatif ini bermaknanya kita perlu dinilai terus dalam bilik darjah tersebut dengan pelbagai teknik, bukan sahaja dengan ujian tetapi dengan pemerhatian murid tersebut, pemerhatian dengan lembaran kerja, dengan lisan. Okey, seterusnya kita juga perlu dinilai dalam pentaksiran sumatif, iaitu secara keseluruhannya. Biasanya kita dapat tengok melalui daripada UPSA ataupun YUASA. UPSA, ujian pertengahan sesi akademik ataupun ujian akhir sesi akademik. So, kita dapat bandingkan kedua-dua pentaksiran ini, dapat kita lihat pentaksiran ini secara adil nanti. Okey. Kiranya pentaksiran yang terbaru ni kira dia macam meliputi keseluruhan lah, berbanding dahulu hanya semata-mata exam. Betul Okay, betul. Dia lebih holistik lah. Bermakna kita holistik. tidak nilai terhadap penulisan saja, tapi kita nilaikan dari segi semua aspek. Okey. Seterusnya cikgu. Bagaimanakah cikgu menguruskan masa bagi menyeimbangkan tugas mengajar dan tugas pentadbiran? Kan kita sedia maklum cikgu ni banyak beban kerja kan, daripada pentadbiran,
daripada mengajar. Semua benda cikgu akan menghimpunkan kira tugasnya. Macam mana cikgu menyeimbangkan tugas mengajar dan Okey. tugas lain-lain? Bagi saya memang kita tahu kalau kita sebut guru sebenarnya bukan hanya mengajar. Kita juga terdapat tugas-tugas lain lah dari segi pentadbiran. Seperti kita pegang jawatan, kita nak uruskan pertandingan. Okey, bagi saya ada beberapa langkah lah. Yang paling penting adalah kita perlu mempunyai satu perancangan yang sistematik lah dari segi tugas yang mana yang kita perlu selesaikan dahulu, serta kita juga boleh buatkan satu jadual yang mana kita perlu fokus kepada tugas hakiki kita serta tugas yang kita perlu hantar secepat mana yang boleh. Okey. Kiranya untuk menyeimbangkan tugas mengajar dan tugas pentadbiran, kita perlu apa tadi? Okey, maksudnya kita perlu mempunyai satu perancangan yang sistematik lah. So, kita Perancangan yang perlu tentukan yang mana lebih penting dan kita usahakan yang mana lebih penting dahulu. okey, kiranya faktor daripada masa juga itu, pengurusan kan, betul? Ya, betul. Okey. Okey, seterusnya cikgu. Bagaimanakah cikgu menangani tuntutan daripada komuniti atau pentadbiran yang mungkin menjejaskan profesional cikgu? Okey, bagi saya selagi kita mengikuti etika serta kod-kod yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, so kita sebenarnya tiada masalah dengan komuniti ataupun pentadbiran yang lain. So, untuk selamatkan diri saya serta guru-guru yang lain, semestinya kami sebenarnya membuat sesuatu perkara mestilah berlandaskan dengan SPI ataupun kita sebut sebagai perkeliling lah. So kami merujuk kepada tugas-tugas yang digariskan sebagai seorang guru dan kami laksanakan tanggungjawab sebaiknya seperti mana yang telah digariskan oleh KPM sendiri. Okey. Okey, seterusnya cikgu boleh? Okey, boleh. Jangan risau. Okey, apakah tahap perkembangan yang perlu dilalui oleh seseorang guru untuk menjadi seorang pendidik yang berkualiti? Okey, so kalau kita tengok tahap perkembangan ni ada banyaklah dari segi ada yang cuba tetapkan pada guru novice, guru apa. So tapi saya suka untuk ambil pandangan daripada Fuller and Brown 1975 menyatakan terdapat 3 tahap perkembangan sebagai seorang guru. Okey. Yang pertama kita adalah tahap keprihatinan kendiri, mana guru fokus terhadap pengurusan kelas, keyakinan diri serta mengajar. Yang kedua, tahap keprihatinan terhadap tugasan, guru mula mencari kaedah pengajaran yang lebih berkesan. Dan yang ketiga adalah tahap keprihatinan terhadap murid, mana guru memberi perhatian kepada perkembangan serta pengajaran kepada murid tersebut. Oh, kiranya dia ada tiga tahap utama lah. Tahap Okey. keprihatinan kendiri, tahap keprihatinan terhadap tugasan dan tahap keprihatinan terhadap murid. Ya. Okey, soalan yang seterusnya. Bagaimana pengalaman mengajar cikgu mempengaruhi perkembangan profesional seseorang guru? Okey, memang tidak dinafikanlah bila kita sebut pengalaman, dia ada pepatah menyatakan bahawa pengalaman ni adalah guru sebenar. So memanglah pengalaman ini sebenarnya dapat mengajar saya untuk lebih berkembang menjadi seorang guru yang lebih profesional. Okey, di mana saya dapat meningkatkan kemahiran pedagogi serta saya dapat mempelbagaikan strategi pengajaran yang lebih baik. Seperti mana pengalaman saya posting dulu di sekolah pedalaman di satu daerah Sarawak. So, pengalamannya adalah tidak sama dengan sekolah yang saya berada di sekarang, tetapi kita boleh menggunakan beberapa kaedah yang
positif di sana untuk diterapkan dekat di sini. So pengalaman yang ada ini sebenarnya memang dapat membantulah untuk meningkatkan profesional seseorang guru tersebut. Kira dulu cikgu duduk kira sekolah di pedalaman lah di Sarawak. Okey, kira lebih kurang pedalaman saya dipostikan di daerah Kapit, Sarawak. Oh, Kapit Sarawak. Macam mana suasana kat sana? Suasana dari segi murid memang okey lah semuanya, cuma dari segi fasiliti pun okey, sebab kita tidak mempunyai ramai yang murid lah, jadi kita boleh fokus murid tersebut dengan baik. Menarik. Okey, soalan seterusnya. Bagaimana cikgu meningkatkan profesionalan cikgu sebagai seorang guru? Okey, seperti mana kita tahu sebenarnya guru-guru ni dia mempunyai satu tugasan ataupun satu platform yang untuk memastikan guru ini adalah sentiasa belajar, iaitu kita panggil SPL KPM, Sistem Pengurusan Latihan Kementerian Pendidikan Malaysia lah. So di dalam SPL KPM, kami sebenarnya guru ni perlu melengkapkanlah beberapa pengajaran supaya kami sentiasa mempunyai sentiasa akan mempelajari sesuatu yang baru. So dalam tersebut kita dapat lihat bahawa kita perlu membaca buku, kita perlu menyertai pembelajaran, kita perlu menyertai bengkel ataupun kursus-kursus, dan yang paling minimanya kita perlu menghadiri ladap lah sekurang-kurangnya 5 hari. So melalui SPL KPM yang telah dijalankan oleh KPM sebenarnya adalah dapat meningkatkan profesional keguruan termasuk saya serta guru-guru yang lain. Pada kiranya dia ada sekali dengan sinopsis buku kan, betul? Ya betul, sinopsis buku, ada PLC dan ada setengah guru yang menyambung pelajaran pun ada di situ untuk peningkatan akademik, serta ada untuk penulisan jurnal, penulisan sesuatu lah. Memang di dalam SPL KPM tu sebenarnya menjurus kita untuk meningkatkan bidang kita. Okey, soalan seterusnya, bagaimana kolaborasi dengan rakan sejawat membantu dalam pembangunan profesional guru? Okey, kolaborasi, bila kita sebut kolaborasi dia lebih kuranglah dengan kita menggabung jalin dengan sahabat-sahabat kita ataupun pejabat awam yang satu dengan kita. So kita dapat lihat sebenarnya kita kolaborasi ni bukan hanya di sekolah kita sahaja sebenarnya, tapi dia meliputi komuniti ataupun sekolah-sekolah yang lain. So dengan kolaborasi antara guru-guru yang lain sebenarnya dapat meningkatkan ataupun dapat berkongsi amalan-amalan yang terbaik supaya kita dapat menggunakan di kelas ataupun di PDPC kita masing-masing. So saya rasa memang kolaborasi ini adalah salah satu cara yang baik untuk kita berkongsi antara satu sama lain. Seterusnya dapat membantulah guru-guru yang lain. Okey, soalan seterusnya cikgu boleh? Ya, boleh. Okey, sejauh mana refleksi kendiri membantu dalam meningkatkan profesionalisme? Okey, refleksi kendiri sebenarnya adalah sangat pentinglah. Seperti mana kita lihat kalau rancangan pengajar harian pun yang telah digariskan oleh KPM sendiri pada tahun 1999, salah satunya mesti mempunyai refleksi lah. Tapi itu adalah refleksi rancangan pengajar harian. Tetapi kita dapat lihat refleksi pengajar harian tu sebenarnya kita dapat refleksi untuk diri kita sendiri. Okey, dari segi refleksi kendiri sebenarnya dia adalah satu refleksi yang kita dapat lihat balik tingkah laku kita, sejauh manakah keberkesanan pengajaran kita nanti.
Seterusnya, kita dapat kenal pasti kelemahan serta kekuatan tersebut. Okay, saya yakin dengan refleksi kendiri, bukan sahaja kita dapat lihat secara peribadi sahaja, tetapi kita boleh terbitkan melalui beberapa kajian. Sebab seperti mana kajian tindakan, dia sebenarnya bermula daripada refleksi kendiri. Seterusnya, kita dapat membuat satu intervensi untuk mengatasi kelemahan tersebut. Okey, kiranya dia refleksi ni membantu kita mengatasilah kelemahan dan kekuatan kita di mana kan. Ya, betul-betul. Okey. Soalan seterusnya, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan accountability dalam kalangan guru? Okey, bila menjadi guru ni, salah satu yang paling penting adalah accountability lah. So sebagai guru, kita memang perlu integriti. Sangat penting macam yang saya nyatakan tadi, yang macam cikgu sebut tadi, dari segi pentadbiran secara adil. Itu adalah salah satu aspek lah. So sebagai guru, memang orang berpandang tinggi kepada guru. So kita sebagai guru juga perlu menjaga accountability tersebut. So terdapat banyak langkah lah. Okey, yang pertama adalah kita dapat lihat mengadakan penilaian secara berterusan. Seperti mana sekolah sekarang ni kita ada SKPMG 2 di mana kita dapat lihat beberapa aspek yang perlu dinilai, serta yang paling penting juga kita perlu meningkatkan latihan guru secara berterusan. Jadi kita tidak hairanlah jika guru ini perlu menghadiri ladap, perlu menyiapkan SPL KPM. Ini sebenarnya adalah untuk memastikan guru tersebut dapat meningkatkan accountability tersebut. So bagi saya itulah langkah-langkahnya. Okey, bagus. Bagaimana latihan berterusan dapat membantu meningkatkan profesional guru? Okey, bila latihan berterusan ini sebenarnya dia adalah dapat membantu guru dapat meningkatkan kemahiran tersebutlah. Seperti mana yang kita tahu, sistem pendidikan ini sentiasa berubah. So tanpa latihan berterusan, mungkin kita tidak dapat meningkatkan kemahiran tersebut. So sebagai contoh, sekarang ni kita lebih kepada digital. So sekarang ni banyaklah latihan-latihan yang berterusan yang menerapkan elemen digital terhadap cikgu. Seterusnya cikgu dapat boleh menggunakan elemen tersebut dalam PDPC mereka nanti. Okey. Okey, soalan last cikgu sebelum kita berakhir. Okey, boleh. Bagaimana peranan sokongan pentadbiran dalam meningkatkan profesionalisme guru? Okey, seperti mana yang kita tahu, golongan pentadbir sebenarnya adalah sangat pentinglah dalam memastikan seseorang guru itu dapat melaksanakan tugas dengan baik. So sebagai seorang pentadbir, semestinya dia perlu menyediakan satu persekretarian yang kerja yang kondusif, serta dia dapat menyediakan peluang pembangunan profesional kepada guru tersebut dengan mencukupi. So saya yakin jika pentadbir tersebut cakna dengan guru dengan mengagihkan tugas yang adil, dengan memastikan suasana kerja yang kondusif, guru tersebut dapat membuat tugas mereka sebagai guru serta tugas-tugas yang lain dengan baik. Dan dengan kebenaran pentadbir juga untuk guru meningkatkan latihan pembangunan, jadi guru juga dapat meningkatkan kemahiran mereka dengan lebih baik. Okey, itu saja. Terima kasih cikgu. Okey, saya pun ucap terima kasih jugalah kepada cikgu kerana sudi berbual, dan saya harap kita sama-samalah dapat meningkatkan kemahiran profesional keguruan. Okey, saya rasa itu saja pada saya. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Kejap. Stop.